Hai, hari ini kami nak kongsikan perjalanan kami ride daripada Sungai Petani ke Pak Bara. Kami mulakan perjalanan daripada Sungai Petani pada pukul jam lebih kurang 5.30 pagi. So, sampai Changlun pada waktu subuh. Walaupun perjalanan ni tak jauh lah macam orang lain kan. Kita ambil masa 2 hari 1 malam saja. Alhamdulillah berjalan lancar. Atas kekarangan masa tak boleh lama-lama sangat lah kan nak cuti. Jadi sampai di Padang Besar, kita singgah di ANF Asia Global untuk ambil insurans. Insurans kita dah ready awal dah. Dalam 2 minggu, 3 minggu sebelum nak pergi tu dah settle dah. So kita collect saja di ANF Asia Wang Kelian. Okay, dah settle insurans semua, kita terus tuju ke border lah, masuk melalui Wang Kelian. Perjalanan naik bukit ni ada banyak corner. Waktu pagi pemandangan sangat cantik, fresh je. Kat atas ni ada Wang Kelian viewpoint. Ada beberapa kali jugalah naik ke atas tu pada waktu subuh untuk tengok awan kapet. Okey, kita singgah sini dulu untuk isi minyak bagi full tank dulu sebelum masuk ke border. Tarikh yang kami pergi ni tak berapa ramai sangat orang lah dekat border sebab Chinese New Year kan dah habis. Lapang sikit nampak tu. Proses dekat immigration ni lebih kurang dalam 45 minit ke 1 jam lah, settle dah semua. Okey, yang first kali, destination pertama kita nak pergi breakfast sebab daripada rumah tadi kita tak breakfast lagi. Plannya kami ke Pekan Satun untuk makan dimsum halal di Mo Cafe. Okay, sekarang kita nak singgah breakfast dulu dekat Mo Cafe Dimsum Halal. Mana nasi kabu, roti, air minum-minum, goreng-goreng, pado, kati. Namak sikit dah ni, nak main tu pagi. Kami sampai lebih kurang dalam pukul 9 pagi. Kak tu kata awal tadi pukul 6 pagi lagi banyak pilihan. Yang ni pun dah rambang mata dah. Kalau datang awal, mesti lagi tak tahu nak pilih yang mana. Harga dimsum ni satu bekas 20 baht. Jadi sebab jarang-jarang pergi kan, kita pilih yang benda tak ada di tempat kita lah. Tak tahu apa. Ni sotong kan? Ambil yang lain pula. Ni oh, yang ni tadi. Meja apa? Dua. Dua ni dah. Dua belah ni. Waktu kami sampai ni, customer tak adalah ramai sangat. Jadi, waktu menunggu tak berapa lama. Air dia, air bancuh lah. Teh panas dengan kopi ni manis. Yang ni dalam ni, teh herba. Sedap juga. Tengok ni, banyak kan kami order. Lepas makan satu-satu rasa tak cukup pula. Kemudian kami tambah lagi sebenarnya. Okay, mari kita tengok apa yang kita order. Okay.
Okey, Alhamdulillah. Lepas habis makan, kami gerak ke Manang Point. Manang Point ni tak ada apa sangat lah sebenarnya. Dia lebih kepada tempat untuk ambil gambar. Pemandangan cantik, cuaca cerah tapi agak terik lah. Okey, ni pemandangan daripada Manang Point. Itinerary perjalanan hari ni sebenarnya saya yang susun. Jadi kalau salah ke apa ke, tak ada je lah telinga kan, kena bebel. Kalau kita tengok pemandangan sini waktu pagi, saya rasa paling cantik sebab mungkin nampak kabus ke waktu pagi sejuk kan. Jalan sini sebenarnya yang nampak cantik kan, sebab dia punya jalur di tengah tu colour kuning. Dia agak kontra dengan jalan yang warna hitam ataupun grey. Jadi nampak cantik lah kalau dalam kamera kan, dalam video. Ni lepas daripada Manang Point, kami gerak menuju ke Wang Sai Tong Waterfall. Okey, sampai dah Wang Sai Tong Waterfall. Kita ambil gambar dulu. Kami bawa tripod yang banyak bantu kami ambil video dan gambar lah. Okey, untuk masuk kami 2 orang 400 baht. Kita nak turun tangga pergi ke air terjun Wang Sai Tong. Jom. Nampak jadi air dia. Walaupun bawah tu berkeladak kan. Dia air bukit kan. Dia memang formation sendiri. Ikut. Air terjun ni memang terkenal dengan bentuk semula jadinya yang unik. Jom kita tengok. Alang-alang dah bayar, lebih baik kita mandikan. Tapi kami decide tak mandilah dekat sini sebab ada banyak lagi destinasi tempat-tempat yang kami nak singgah. Batu tu kan nampak macam licin, tapi sebenarnya tak licin pun. Pakai kasut pun steady . Daripada air terjun tadi, kami teruskan perjalanan ke The Orange Cafe untuk lepak-lepak lah, minum-minum kejap, lepaskan dahaga sebab cuaca memang sangat terik hari ni. Tempat ni cantik tau you all. Kalau siapa yang suka OOTD ni memang sesuai lah. Ada banyak juga pilihan makanan dekat sini tau. Tapi kami decide tak makan yang berat lah. Cukup sekadar minum-minum sebab lepas ni kami nak terus gerak ke Pak Bara. Jadi apa yang kami order dekat sini, kopi latte dan juga jus oren. Tengok pemandangan sini cantik kan. Anak-anak boleh bagi ikan makan. Beli makanan ikan dekat kaunter order makanan tu.
Yang ini namanya black orange ataupun kita boleh kata kopi senja. Belakang tu boleh tengok lah dia punya kebun limau. Ada tapi tak banyak lah. Okey, selesai lepak-lepak dekat Orange Cafe tadi, kami teruskan perjalanan ke Pak Bara dan nak check in di Amanda Room Spa and Cafe. Ni sampai dah dekat Pak Bara. Kami terus menuju ke destinasi tempat untuk bermalam lah, Amanda Room Spa and Cafe. Kita check in, kami booking melalui booking.com. The counter after 8 p.m. Okay? Okay. Yes, no staff here. You can call me. Okay. Check out what time? Check out 11. 11. Yes. Oh, okay. Alright. Okay, thanks ya. Before 11. Kami dapat bilik sea view. Memang puas hati lah. Penat-penat ride kan? Sambil-sambil berehat, menenangkan fikiran. Tu nampak terus laut depan sana. Daripada sini sunset memang cantik. Waktu petang kami decide untuk jalan kaki je daripada bilik tadi ke Pak Bara Viewpoint, lebih kurang 700 meter. Exercise sikit lah. Tepi-tepi jalan ni, sepanjang jalan ke Pak Bara Viewpoint ada banyak orang berjual-jual lah. Waktu kami lalu ni banyak kedai yang baru nak buka. Kalau tengok ni ada jual sate, somtam, ada tiram. Kami tengok lagi petang lagi meriah. Sebab waktu petang kan sunset kat sini cantik, jadi penuh dengan orang lah. Ada macam style tepi pantai lah. Baru nak buka. Ni ada apa? Tiram. Ini sajalah lepak-lepak sikit. Okey, daripada breakfast tadi Orange Cafe, dan kami decide untuk ambil early dinner di kedai Papaya Mum. Kedai ni memang tengok ramai orang recommend lah untuk singgah dan try. Jadi kami singgah hari ni. Tak banyak yang kami order tapi puas hati alhamdulillah. Ada nasi goreng udang, sup daging, daging bakar, kerang rebus. Jadi cukuplah untuk kami berdua kan. Alhamdulillah makan puas hati. Memang sengkak perut sebab dua orang kena habiskan semua benda kan. Itulah ramah mata semua benda nak order. Pasal sikit dah. Kat sini bukan makanan je best, view dia pun cantik. Dapat pula meja tepi pantai kan. Jadi kami tunggu sampai sunset lah, duduk dekat sini lepak-lepak.
Lepas tu baru kami gerak balik ke bilik tadi. Daripada kedai tadi kami jalan menuju ke Pak Bara Viewpoint, tunggu sunset dekat kawasan sinilah. Memang cantik wah. Ni kedai tadi, hala balik memang penuh dah orang kan. Kiri kanan dekat tepi pantai tu pun ramai orang melepak tunggu sunset lah. Meriah ni tepi-tepi ni. Sampai dekat bilik, kami lepak dekat bahagian balkoni lah. Boleh nampak direct situ sunset kan. Duduk lepak-lepak dulu, tunggu betul-betul matahari turun. Bila dah malam, lapar balik. Jadi kami cari 7E lah. Beli burger segala macam. Makan di bilik. Esok pagi tu waktu subuh kami dah bangun awal dah. Ronda nak cari kedai makan. Tapi rupa-rupanya banyak kedai yang tak ready awal. Yang first kali kedai yang kami singgah ni lebih kurang pukul 7:30 kot. Tak ready lagi. Dan kami pergi ke Pak Bara Viewpoint, lepak-lepak, ambil gambar dan video dulu, dan kemudian baru decide untuk cari kedai makan. Dan akhirnya kami decide untuk singgah kedai Bara Roti. Dekat sini kami order nasi komok dan juga pulut ayam. Tak rugi singgah sini, memang sedap. Nasi dia pun sedap. Lepas tu sambung lagi lepak-lepak waktu pagi di balkoni bilik tu sebelum nak check out nanti pukul 11 pagi. Dekat ujung sana tu boleh nampak kan kawasan yang berkabus. Memang relax lah, tenang je dekat kawasan sini. Tak sibuk. Inilah dia tripod yang kami bawa, yang banyak bantu kami untuk capture memori gambar dan video kami berdua. Okey, lebih kurang dalam pukul 11 tu kami dah siap-siap untuk check out. Ada satu tempat yang kami tak pergilah, kau tanam matahari tu, yang ladang matahari cantik tu. Disebabkan 6 hari bulan 2 bunga matahari belum berkembang lagi. Katanya 14 hari bulan 2 baru bunga matahari berkembang elok. Jadi kami skip part tu lah. Lepas check out, kami gerak baliklah hari ni dan singgah dulu di Krua Tangke untuk makan tengah hari. Sepanjang 2 hari perjalanan ni, kami nampak ada banyak jugalah bahagian jalan yang sedang repair. Okey, mungkin diorang tengah upgrade jalan lah.
Perjalanan ke Keruar Tangka ni banyak melalui kampung-kampung. Kiri kanan ada ladang getah. Surprisingly cantik sebabnya cuaca panas terik kan. Dia punya dedaunan tu colour kuning, orange. Dia menambah kontra dalam video kita. Tu nampak cantik kan. Tengok benda-benda ni pun jadi excited. Lepas ladang getah, kami melalui jalan yang kiri kanannya paya bakau. Panjang sebenarnya perjalanan ni ke Keruar Tangka. Kami dah pun sampai ke simpang masuk kedai di Keruar Tangka. Atas recommendation lah, kami pun singgah untuk cuba. Dekat sini katanya famous tom yum, udang lipan, udang masak asam dan juga seafoodnya fresh. Jadi kita boleh pilih lah ketam, ikan, lobster pun ada. Ikut bajet masing-masing lah. Tengoklah tu, motor berlemui. Sementara tunggu makanan sampai, kita minum dulu. Nak OOTD di kawasan sekitar pun boleh. Kawasan memang cantik. Apa yang kami order hari ni, nasi goreng udang, nasi goreng ketam, donat udang, sambal belacan, tom yum seafood, dan juga tadi kita ada juga ketam masak telur masin. Ni tom yum seafood dia ada ikan kat dalam tu. Habis makan, kami terus gerak balik lah. Terus menuju ke border Wang Kelian.
Perjalanan kali ni walaupun jaraknya dekat dan ambil masa yang singkat, tapi ada banyak pelajaran yang kami dapat sepanjang perjalanan. Travel bersama pasangan, berhujan dan berpanas, perlu ada sifat sabar dan betul ansur. Orang kata duit boleh dicari, kenangan bakal dicerita sampai hari tua. Apapun, Alhamdulillah atas memori kali ni. Okey, sampai jumpa lagi di next vlog. Bye.